Boleh tak mas kahwin kita pakai dinar emas? 1 dinar berapa ringgit? Dinar wajib ke tak adalah masa nak akad nikah. Dia nak nikah pakai dinar emas. Tak ada masalah. Mas kahwin ni ialah harta yang laku. Harta yang laku ni dalam dinar emas laku. Laku asah. Nak. Benda yang laku kalau baju selah, t-shirt selah, harga RM10 pasal malang. 5 ekor jujuk ni, Power Ranger. Laku tak? Sah jadi mas kahwin. Baju dia kerak 2, tak boleh pakai, ada sebelah. Nak, tak boleh ambil manfaat, tak sah jadi mas kahwin. Burung Belanda pula. Nampak? Tak ada masalah. Ingat, mas kahwin bukan mesti mah, bukan mesti pitih. Mas kahwin harta yang boleh diguna pakai. Luar dalam sah mas kahwin. Beli sekotok, terima kata, mana mas kahwin? Sekotok beli. Nampak? Terima apa akad? Aku nikah akan nikah, wahai Mamak bin Sa'id. Dengan Samek binti Dalah, dengan mas kahwinnya 3 helai seluar spender. Syah tak ada apa-apa. Pasal boleh pakai. Boleh pakai. Tu nak faham, jangan nampak pitih harta. Beras kilo sah mas kahwin. Beras 3 otik tak sah, 3 otik tak boleh nanam. Selipar Jepun beli pasar malang RM1.9 sepasang, sah mas kahwin. Sebelah kasut kelak harga 200 tapi sebelah tak sah mas kahwin, kerana sebelah tak boleh pakai. Melainkan pengantin laki-laki kaki sebelah. Faham? Lepas tu kena sebut ke mana? Sebut, tak usah sebut ringgit, sebut dinar. Dinar emas tu 10. 10 dengan mas kahwinnya 10 dinar emas. Tak usah terjemah.